ringgit. Finally. Alhamdulillah. Tu rezeki orang yang tengok live larut pagi. Tahu, turun. Okey. Semalam turun. RM399. Wow, murahnya. Bukan lemon-lemon kan? Lemon-lemon. Boleh dah. Kau fikir ini nano-nano? Nano. Meja taman. Tahu tak meja taman RM399 tu macam mana, geng? Tak tahu. Ha? Pergi sana tengok. Tu je lah, tahu. bos. Tahu. Ni, tu jalan Rami nanti. Demo sikit bos. Lari bos. Kat sana. Ayo, mari. Lari ke mana? Ke mana? Aduh. Besi. Ni. Si bos. Geng, ni meja taman harga RM399. Ada yang tahu ke ada yang tak tahu? Macam mana rupa sebenar? Tak tahu. Tak tahu? Tak tahu. Hai, korang ya. Eish. Apa ni? Apa ni, bos? Patah ke tu? Kenapa tercabut bos? Kenapa cabut? Patah Tak ke tadi tu? bos buat. Cuba lagi sekali. Tadi bos angkat tu. Pegang sikit lagi bos. Cuba bos angkat. Cabut. Cabut. La ilaha illallah. Lah. Cabut. Kita cabut. Dengan harga RM399. Dah sampai. Allahu Akbar. Thank you. 4 kontena hari ni, geng. Bayangkan nak raya Cina ni, belasan kontena, mungkin 20 kontena. Ya, sebab raya Cina berapa bulan? 29. Woi, ya Allah. Sempat 20 kontena. Wow. Sempat 20 kontena, sempat. Habis Wow. stamping dah 8 tak silap. 9 bos. Stamping. Ini tak sabar dah raya ni, oi. Tak, dekat sana Oh, stamping. sana 9. Turun sini dah 9. Ya. Sana dah 8 tak silap. 18, tinggal lagi 2 je balance. Oh, banyak. Barang bawah 2000 banyak. Ye. Raya Cina, sebelum Raya Cina boleh datang. Nak Raya Cina pun boleh datang. Sebab ini di antara terserentak. Dari set 1000 lebih sampai puluhan ribu. Ada wujud. Biasa datang terus tengok dan compare dan sold terus, geng. Ataupun korang cuba sekarang. Korang type je Gudang Bos Ijan. Gudang Bos Ijan. Gudang Bos Ijan dekat Google. Dekat Google korang akan tengok sesuatu yang tak boleh shopping melalui online. Dia begitu.